Halo, saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta. Apa kereta yang ini? Petrol Myvi 1.5 yang paling full spec ni, S-Train. Tahun 2012 auto modern dia. Okey. Mari kita sekarang tengok ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang kita tengok yang ini kereta. Kita jalan satu lau, bagi customer tahu ini kereta interior tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, you boleh nampak lah, kalau yang paling full spec S-Train, dia main modern, dia main skirt ada lain. Tengoklah depan dia. Sama yang belakang ada lain, dengan talan dia semua buat leather. So kita pelan-pelan jalan lah, bagi tengok dulu. Nampaklah satu daya I sudah cap baru. Cap memang you tak payah buat apa lagi. Nanti kita tengok kereta ada langkah ke tak ada langkah, semua bagi tahu juga. Nampak S-Train 1.5. Nampak dah belakang skirt memang semua ada line sikit. Body semua cantik-cantik, tak payah buat apa lagi. Satu daya cap baru. Depan lampu semua yang standard original. Okay, boleh tengok ni. So cermin tengok so okey juga. Tengok atas semua sekali. Sudah cat semua satu layer. Okey, lin dia pun pakai sama yang original. Dia main size pakai 175, 65, 40% engine. Tayar bunga sofa ada lagi dekat 20% lah. Okey, tengok tak lama sama sekali pun cantik juga. Okey. So tepan tayar macam mana? Tepan tayar ada makan sikit tayar sini. So kalau nak, I rasa pun nak kasih tukar lah dua tayar depan. Tengoklah, tayar talan sofa ada lagi tembesan macam ni sahaja. Okay, tengok talan tutup kamu sama sekali ini kita pun kasih tukar habis. Okay, tengok pada sini sama talan sama sekali kita kena tukar. Baru ni depan tayar sini so okey lagi. Sini ada lagi dekat 20%. Okay, yang belakang tayar pun lebih kurang ada lagi dekat 20%, 30% lah. Okay, tengok talan sama sekali okey juga. Kita sama sekali ada cat, bawa talan sama sekali kita buat sama sekali. Okey, tengok talan. Dia talan memang yang leather lah. Sama sekali tengok. Dia semua yang original lagi leather dia. I tak ada buat apa sama sekali ambil baris sudah macam ni. Okey. Tepi-tepi semua papan dia pun okey jugalah. Ini tepi gam sampai bawah semua sekali cantik juga. Okey, ini tambah kabet bawah original. Okey, nampak bawah semua sekali 100% janji tak terkena banci kereta. Okey, kita masuk dalam. Kita tengok tepi dulu. Tapi sini ada sikit calar lah sini. Okey, dia pasang satu Android system radio. Atas semua okey. Okey, mileage dia jalan 93,358 km. Okey, sterling dia boleh nampak lah semua okey lagi. Tengoklah talan. So okey lagi semua talan. Okey, kita try side mirror. Okey, side mirror sana so kena rosak lah. Sini boleh simpan. Okey, buka balik lah. Okey, power window. Okey, sini berguna. Okey, boleh guna. Belakang okey, boleh guna juga. Okey, empat power window semua boleh guna juga so depan bagi tahu lah semua macam ni. Okey, lampu semua okey. Okey, itu saja depan sudah bagi tengok habis. Kita tengok untuk belakang. Ini talan semua sekali yang cantik lagi yang ori lagi. Okey. Okey, nampak belakang seat dia. Leather semua sekali pun cantik jugalah, tak ada masalah. Tak ada kret, tak ada apa-apa semua cantik lagi. Bawah kapet semua yang original. Nampak? Okey. Atas momong dia pun okey lah, cantik juga. Ini talan semua sekali. Talan memang original cat lah. Talan I tak ada kena cat lah. Luar saja. Tengok papan dia semua sekali okey juga. Ini gam sampai bawah sama sekali okey juga. Nanti ada orang call sama saya, nanti I call balik dia lah, tak apa. Okey, tengoklah. Lampu dia semua okey. Okey, lampu dia semua okey. Tak ada masalah apa cantik. Okey, kita buka tengok. Okey, sama juga belakang sini. Nanti boleh taruh berapa liter barang I turun ke sini, I bagi customer tahu. Okey, tengok ini semua marking dia semua original. Okey, nampak tak semua okey, cantik juga. Okey, ini kan tepi semua sekali ada lagi. Okey, cantik-cantik lagi. Okey, so kita tengok itu tong
Okey, nampak sama sekali yang spare tire pun baru lagi. Okey, ini tepi gam sama sekali, bawah megang. Okey. Tengok bawah sama sekali. Okey, tutup balik. Tengok nombor 3 pintu. Nampaklah semua okey lagi. Ini kan tepi sampai bawah pun sama, yang cantik juga. Okey, sini pun sama juga. Okey. Tak ada masalah apa, semua okey. Okey. Tengok papan dia so okey lah. Sini pun tak ada banyak cara apa-apa. Ini kan tepi pun sama, yang original sampai bawah sama juga. Okey. Talan sama sekali, ini talan semua yang original cat lah. Talan memang kita tak ada cat lah. Okey. Okey, so sekarang kita nak tengok engine macam mana. Okey, kita buka engine tengok. Okay, so sama juga nanti ini kita berapa cc horsepower, I turun ke sini, I bagi customer tahu lah. Tengok atas tutup cover semua sekali ada. Ini kan tepi semua sekali ada. Okay. Tengok dalam warehouse, dalam bersih dia. Okay. Ini semua okay, tak ada masalah apa. Budak-budak okay, cantik lagi. Bawah bersih semua okay juga. Kipas ada jalan. So tak ada leaking, tak ada apa-apa, semua clear. Okey, tengok semua. Okey. Kita tengok sampai habis, tutup balik. Okey, so sekarang kita nak pergi test ride ni kereta lah. Bagi customer tahu ini kereta MA2 Rysart Longsart S-Over macam mana. Okey, let's go. Okey, so sekarang kita pakai seatbelt lah. Kita sekarang pergi test ride ni kereta, bagi customer tahu kereta macam mana condition dia. Okey, masuk di. Okey, let's go. Okey, so kita sini pusing dulu. Tengok dia meter Rysart macam mana. Tengok pickup kuat. Brake dia, so okey, good. Okey, so sekarang kita jaga sini kereta tak ada, kita pusing dekat sini. Okey. Tengok Rysart dia. Okey very good. Tak ada bising, tak ada masalah apa, kuat sikit. Okey, very good. Tekan minyak, kuat sikit juga. Pickup dia 1, 2, 3 brake. Okey, very good. Okey, so kita pusing balik. Kita sini untuk test dari Rysart dia lah. Okey. So reverse. Okey, reverse sini tak ada kamera Okey, kalau mau kamera macam pasang balik. Okey. Mau tambah lah. Okey, so kita sekarang pusing. Nanti kita pusing sini okey mah. So sekarang kita nak pusing balik sini. Okey, jaga kereta sama juga. Tak ada kereta, kita pusing. Okey, kita try Rysart dia macam mana Tekan minyak kuat sikit. Okey. Tengok okey. Okey, very good. Okey, cantik. Tak ada masalah apa. S-Over dia semua okey juga. Tengoklah. Very good. S-Over tengok. Okey, good. Langsung tak ada kiki kokok. Ini bunyi semua tak ada. Okey. Kalau betul you minat, you datang sini you jumpa sama saya, you boleh test ride ni kereta. Okey. So ini untuk test pakai customer tahu saja. Okey, so sekarang kita jalan untuk belakang sini. Lagi sekali test dengan S-Over. Okey, kita try tengok. Okey, very good. Okey. Tempat tu ada lori, kita tak nak jalan sana, kita pusing sini je. Okey. Okey, very good lah, betul-betul. Kita S-Over dia tak ada bunyi. Okey, very good. Pickup dia semua sekali. Okey, tukar gear semua okey, cantik. Tengok-tengok siapa yang minat ini kereta Myvi. Okey, yang paling full spec punya. Itu cakap apa? Extreme. Motor dia Extreme. Kalau betul yang minat, boleh datang cuma saya. Datang sini test ride ni kereta. Okey. So sekarang kita balik office lah.
I nak bagi tahu harga ini kita nak untuk jual berapa. Okey, nanti kita jumpa lagi. Okey, I sudah sampai I kedai sini dah. Pergi ke motor Kuang Hui. I parking dekat sini dulu. Okey, masuk P, handbrake. Okey, so sekejap buka sipir. Okey. So, kawan semua, kalau yang minat yang ini kereta Petrol Myvi 1.5 S-Train tahun 2012, auto modern dia. Kalau betul minat, datang jumpa saya lah. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okey, yang ini kita harga, kita nak jual set tukar lama sama Volkswagen 21,800. Kalau betul minat boleh confirm, kalau betul minat boleh call sama saya. Datang ke atas sini, tengok ini kita dan test ride ini kita. Kalau betul beli cash, ini kita untuk 5 minit tukar nama sahaja. Okey ha? Kalau betul minat, datang jumpa saya. See you later. Bye.